Kalau kita pegang barang isteri lepas waktu subuh, batal tak puasa kita? Siapa tanya ni? Ni bukan Datuk tanya ni. Isteri tak mari kan? Tak ada. Tak apa kawan kita tak tanya. Nah, isteri tak ada mari ya. Biar kita nak tanya ikhlas, ada tak cita-cita nak kahwin dua? Pasal kalau tak kawan saya tak tanya. Pasal sahabat lama. Ada tak? Jangan berbohong bulan puasa ni. Nah. Ada ya? Kalau tak ada mati pucuk biasanya. Ada ke tidak? Adalah. Nak jawab pasal live. Bila live bini dengar. Nah, mu balah lah sekarang. Aku tak berada beli dia. Jangan marah dah gurau dah. Allahu Rabbi. Itulah bukan orang laki-laki itu penakut, tidak, tapi perempuan itu hebat. Betul tak? Itu tu kehebatan orang perempuan. Semua laki-laki bercita-cita begitulah. Tapi mereka tak berani nak berzahirkan. Itu KSU tu, kalau office boy tak usah sembang lebih lah. Faham ni? Tak? Itu hakikatnya tak? Tapi orang laki-laki ni, kalau ditanya, mana-mana pun, kalau orang perempuan lah, orang perempuan. Betul tak? Kalau perempuan, kita balik tanya, laki kita, sekarang kita tanya, bini kita. Panggil Yang, mai kejap. Apa dia bang? Abang nak tanya soalan, tapi jawab dengan jujur. Okey? Kalau abang mati dulu, yang eloknya kau mati dulu. Bang, tapi kalau abang mati dulu, adakah kau kahwin dengan orang lain? Cuba tanya soalan tu. Faham? Tanya balik korang yang ada bini lah. Betul tak? Semua bini kita akan jawab, tak bang, saya tak akan menduakan abang. Nampak? Tapi itu jawapan dia saja. Yang hakikatnya dia akan kahwin lain. Yang saya kenal semuanya sama saja. Tak bang, tak ada, saya takkan jumpa dah orang seperti abang. Kita kekal suami isteri sampai ke syurga bang. Itu jawapan. Dengar boleh, jangan. Nampak? Nanti 5 bulan kita meninggal, biasa kahwin lain lah. Kalau tak pun dengan tukang mandi mayat kita tu. Itulah perempuan. Betul tak? Tapi bukan yang JKR lah. Tu yang TNB. Itulah perempuan. Dah sungguh bila suami mati menangis. Banyak yang hantar emoticon kat saya. Kenapa dik? Kenapa kak? Kenapa? Kenalan lah Facebook. Dia kata suami saya dah meninggal Ustaz. Allah, sedih saya begini. 20 tahun bersama. Kebanyakan gitulah. Dia akan hantar emoticon menangis, melolong-lolong, beringuh-ringuh keluar. Tapi lepas 5 bulan, Ustaz ingat saya lagi tak? Ingat. Macam mana? Saya ada masalah sikit. Apa tu? Kita ingatlah dulu menangis ni. Dia kata ada seorang laki-laki tu, dia kerja kat Jawa ni, dia nak kat saya, okey tak? Pula dah. Kita bina sungguh dulu dia ni menangis. Ni sama lah. Betul tak? Itulah. Tak setia dia. Yang setia laki-laki lah. Minta maaf lah. Kaum laki-laki setuju tak? Orang laki-laki memang setia. Dan mati lagi bini nikah pula dah. Jadi dia terpeganglah barang isterinya. Biarlah dia bertanya, jangan malu. Innallaha la yastahi 'anil haq. Allah Taala tak malu kalau perkara yang benar. Terpegang tak batal puasa. Sengaja pegang makruh. Sengaja peluk bini sengaja peluk laki, makruh. Bini sengaja cium laki sengaja cium bini, makruh. Tapi kalau bini tahu kalau aku peluk aku akan jadi keluar mani. Bila laki kata kalau aku peluk akan jadi keluar mani atau jadi pelek. Mana jadi pelek? Orang Kanu panggil mari ra. Kalau peluk jadi ra. Haram peluk. Kalau lelaki lah, kalau perempuan mari gori. Itu haram peluk. Kalau peluk tak ada apa-apa. Makruh saja.
Okey? Cuma hati-hatilah, takut terjadi kafarah. Nah, sebab bila berlaku jima dalam ketika sedang berpuasa, jima itu yang membatalkan puasa, maka suami pun berdosa, isteri berdosa. Suami wajib qada, isteri wajib qada 1 hari. Cuma yang pelik, suami wajib pula kafarah 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini, 60 hari. Isteri sehari saja qada, walaupun dalam sehari itu dia ulang 3 kali jima. Pagi rosak dah puasa pukul 8, pukul 11 replay. Pukul 2 replay lagi. Faham lagi contoh? Jangan marah ni. 3 kali jima, sekali saja kafarah 2 bulan berturut-turut. Faham tak? Hari ni jima dah, esok jima pula, 2 kafarah 2 bulan berturut-turut. Lepas tu kena buat lagi 2 bulan berturut-turut. Siapa kena 2 bulan berturut-turut? Suami. Isteri tak kena. Isteri haji qada sehari saja, walaupun isteri punya pasal. Faham? Bak kadang-kadang gitulah, bak ujian orang yang berumah tangga. Nak bulan lain kalau kita panggil dia, dia buat payah. Tahu tak? 11 bulan cik kita duduk dalam bilik, dia duduk lipat baju luar tengok drama atau duduk tengok Bella. Faham? Kita panggil yang mai lah. Faham? Sampai kita tidur dah esok. Kita tengok drama tu, nak tengok semalam sambungan hero nak kena tikam dia tu kopek. Nak belang-belang lipat baju. Laki panggil yang leha Anis lemah ketung ni dah asuk. Ngok dah asuk kau. Nak tok laki 3 buku tok Kak Ali. Nak dah malam Jumaat. Contoh. Dah 3 buku. Supik tu ricih halu-halu, telang supik-supik. Tak masuk. Siapa tubik kuning, air kunyit tubik ke mata tu lagi. Nak. Ini masalah. Tapi bulan Ramadan, dia siap. Dia buat macam-macam pelik-pelik. Isteri kita, betul tak? Bulan Ramadan dia buat tercabut kain depan kita, dia keluar bilik air tak pakai benda satu, tuala tak ingat bawa, lari macam toyo, bang lagi. Kita pula dak sahur semalam, kejar kat belakang, bang lagi. Nah, 2 bulan berturut-turut. Bini punya pasal sehari je, tok laki nyandor dapur. Bang, hari ke-59 terlupa niat, wajib ulang balik dari hari pertama. Jangan buat pasal. Betul tak?